Alah, sorry. Tak adalah rumah ni sempit sangat. Kalau ada anak nanti tak tahulah macam mana dia nak hidup dalam rumah sempit macam ni. Buat masa ni je yang kita mampu, Umi. Nanti adalah rezeki lebih Allah bagi. Alah, kalau Asyik duduk kat rumah je, lepas tu Asyik tengok TV, macam manalah rezeki tu nak datang. Malaikat yang nak hantar rezeki pun patah balik. Tengok orang dalam rumah ni. Ya Allah, pemalas sangat. Malas apanya? Kan Zara tengah lipat baju ni. Memanglah lipat baju. Daripada pagi sampai tengah hari tak siap-siap lipatnya tu. Itu belum ada anak. Kalau ada anak tak tahulah macam mana. Silap hari bulan anak lelaki aku cari perempuan lain dah kalau macam ni. Allahu Akbar. Lah, kau tak siap lagi lipat baju tu. Alah, terasa ke?